Hai korang, hari ini Cik Na mau buat kuih tiram. Okey, jom kita start membuat. Kita letaklah telur 1 biji. Letak dalam gelas ni. Okey, letak air. Dalam besen ni Cik Na dah letak ni gula dengan pelanta 1 sudu. Okey, sekarang kita letaklah minyak setengah cawan. Lepas tu letak air sampai penuh. Jadi keseluruhannya dalam resepi ni 2 cawan air dia. Campur dengan minyak dengan telur. Adunan dalam 1 kilo. Dia ngam-ngam je ni. Kalau Cik Na dah selalu buat macam tu kan, dia ngam-ngam, tak lebih, tak kurang. Okey, dah siap uli tadi. Kita pun rehatkan dia dalam 20 minit. Sekarang kita buatlah dia punya minyak, iaitu tepung jagung 3 sudu. Lepas tu kita letaklah minyak. Kita letak di tengah-tengah dia nanti. Kita buat siap-siap. Okey, inilah cair dia. Cair dia macam ni je, agak-agak je. Okey, sekarang kita menguli. Dah siap dah 20 minit tadi kan. Lantai ni Cik Na dah bersihkan tau. Sebelum mencanai tepung ni, jangan korang heran, jangan pula kamu korang kacam pula tak bersih. Cik Na dah bersih dah. Cik Na tahu sebab Cik Na ni menjual kan. Okey, kita dah canai-canai tadi, letak minyak dia tadi di tengah-tengah kan, korang nampak juga. Lepas tu kita uli-uli dia, potong. Bila potong tu kan, kita kena mengiring pisau ni supaya dia cantik. Bila kita goreng tu kan dia cantik, dia macam tiram macam tu. Lepas tu bila canai ni, kalau satu-satu macam ni sampai besok tak siap. So, dalam resepi ni, dalam sehari Cik Na buat 4 kilo. Macam ni. Kalau macam ni 3-3 ataupun 4-5 gitu, cepatlah. Kalau satu-satu mak ai tak siap kita. Okey, macam ni lah bentuk dia. Minyak pun panas sudah. Inilah hasilnya. Ini 1 kilo baru. 2 talam kecil, 2 talam besar. Cik Na dapat macam ni je. Okey, sekarang kita menggoreng. Dah siap menggoreng tu. Macam ni bentuk dia. Lepas tu dah siap tiba-tiba dalam plastik. Sebenarnya Cik Na dah sejukkan dia dalam 2 jam tadi. Tapi tak rekodkan. Tiba-tiba dalam plastik ni Cik Na letak ni tepung apa? Tepung lah pula. Susu tepung. Susu tepung dengan gula icing. Cik Na campur, letak 2 sudu dalam 1 plastik ni. Lepas tu kita gam dia. Cik Na buat macam ni susu dia sebab kalau kita letak macam ni senang. Kita sudah letak, lepas gam tu kita goncang-goncang je, dia sebati. Nampak tak? Okey kan? Okey, dah siap. Cik Na pergi menjual. Ni